Hari ni kita nak buat kek pisang coklat. Kek pisang ni kita nak bakar deh. Okey, jom kita start. Awak follow je step by step. Ada saya tulis dah di video dah. Benda sikit je, 3-4 baris je boleh buat kek pisang sedap. Pisang ni awak boleh guna je pisang mana awak nak. Pisang berangi ke, pisang untuk buat cepuk tu pun boleh guna juga. Awak bakar api atas bawah selama 45 minit dengan suhu 200. Okey, siap dah kek pisang kita. Boleh makan dah. Selamat mencuba.